Okey, bersama dengan kita hari ni siapa nama? Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Awak kos apa ni? Saya kos Tekno Sawat Prabut. Tekno Sawat daripada mana? IKM ah? Daripada IKM Alustar. IKM daripada Alustar. Jauh dia main tak bang main ni. Okey, so macam mana awak hari ni happy Happy. Betul-betul happy. Seronok lah kan, dah habis belajar semua kan. So cabaran awak masa belajar tu apa? Cabaran macam-macam. Salah satunya yang awak ingat lah sampai bila-bila awak ingat? Benda yang saya tak pernah buat lah. Oi. Contohnya? Ni kira atas level pada saya macam tu lah. Oh, kira itulah cabaran paling besar awak belajar sama belajar tu lah. Tapi kalau siapa yang tak tahu, sebenarnya Afiq ni dia ada masalah penglihatan sikit kan? Sebelah. Masalah tak? Sebelah kanan. Sebelah kanan? Masalah tu masalah je lah. Ya? Tapi dah biasa lah, dia kecil. Oh, dia kecil. Dan tak menghalang lah untuk terus belajar dan terus maju? Sikit pun. Sikit pun dah. Itu adalah semangat Afiq untuk terus belajar walaupun ada masalah penglihatan di sebelah kanan. Sebelah kanan. So adik-adik kat luar sana, jangan letakkan satu masalah yang besar untuk menjadi sampai bila-bila. Tanya kepada adik Afiq. Afiq, lepas ni nak sambung belajar ke, bekerja ke macam mana? Kerja dulu kot. Kerja? Dah kerja? Dah dapat kerja ke? Buat sendiri. Buat sendiri? Oh, semua lah? Buat apa ni? Cuba. Awak kerja apa sekarang ni? Saya buat perabot lah. Buat perabot lah? Dah ada company sendiri semua dah? Ada. Oh, nampak tu. Hebat. Tengok, baru grad dah ada dah. Belum grad lagi dah Belum ada dah. belum grad lagi dah ada dah. Apa perancangan selepas ini? Ya, jadi kita ucapkan tahniah kepada Afiq kerana berjaya menamatkan pengajian. InsyaAllah kita doakan sahabat maju jaya dalam company dia sendiri tau. Amin. InsyaAllah. Kami doakan semoga terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Yeah. So, Okay, ada lagi satu yang harap. Janganlah hampa tu rasa macam mana. Hampa yang fikir hampa tak boleh buat lah. Aku yang OKU ni pun sebelah mata pun boleh buat, takkan hampa tak boleh. Dengar tu. Itu adalah kata-kata semangat kepada mereka di luar sana. Semangat tau. Okay, kita ucapkan tahniah kepada Afiq. Okay. Alright. Tahniah Afiq.